Anwar yang dulu bukanlah yang sekarang. Rahsia ni mungkin akan buat korang terkejut. Lepas tu korang dengar, korang kena make sure tau kawan-kawan korang semua tahu siapa sebenarnya Anwar Ibrahim ni. Jom aku reveal. Berkenaan martabat Islam, dulu korang mungkin terlepas pandang bahawa Anwar Ibrahim lah yang wujudkan Bank Islam ketika jadi Menteri Kewangan dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selain itu, penubuhan Universiti Islam Antarabangsa UIA, Anwar lah yang menulis surat kepada Tun Abdul Razak ke beliau menjadi Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia untuk idea penubuhan Universiti Islam. Sekarang, apa yang Anwar lakukan untuk perkasakan Islam? Menaik taraf institusi Islam dengan memberi peruntukan 1.9 bilion ringgit untuk tahun 2024 bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam, di mana 220 juta ringgit untuk pembinaan institusi pendidikan Islam, 150 juta bagi penyelenggaraan dan naik taraf, 50 juta ringgit untuk allowance lebih 7,000 guru takmir, guru kafal, imam Bilal Siak dan lain-lain. Mengutamakan pendidikan. Dulu apa Anwar buat? Anwar buang madi safar dari silibus pelajaran kerana unsur khurafat. Perkenalkan budaya pemakaian tudung sebagai uniform sekolah, memasukkan subjek tasawuf ke dalam sukatan pelajaran dan menggubal dasar menghantar pelajar ke Timur Tengah. Sekarang, beliau perkenalkan hadis 40, memperuntukkan 70,000 untuk menaik taraf tandas, memperuntukkan peruntukan besar untuk sekolah daif, mengurangkan beban guru dan banyak lagi. Lawan korupsi. Dulu Anwar pernah dipecat pada tahun 1998 ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad disebabkan beliau melawan korupsi. Sekarang Anwar tidak campur tangan urusan mahkamah berkenaan dengan kes rasuah. Malah beliau memberikan kuasa penuh pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memantau semua pemimpin kerajaan tanpa sebarang campur tangan. Hubungan baik dengan negara luar. Dulu Anwar kerap berjumpa dengan pemimpin dari negara luar seperti Erdogan, Imran Khan, pemimpin Indonesia dan lain-lain. Sekarang Anwar masih berbaik dengan pemimpin-pemimpin ini, malah dengan lebih ramai pemimpin lain sehinggakan impaknya lebih banyak pelaburan yang masuk ke dalam negara. Buktinya sejak jadi Perdana Menteri, sebanyak 347 bilion ringgit jumlah pelaburan ke atas Malaysia. Jadi Malaysia boleh nampak tak wajah susuk tubuh bernama Anwar Ibrahim ini bagaimana? Buktinya sebelum menjadi Perdana Menteri pun beliau dah lakukan perkara tersebut dan selepas menjadi Perdana Menteri beliau tetap teruskan, malah ditambah baik.